Okay kan. So tadi tak jumpa ni, baru jumpa balik. Abang ni pakai Mercedes M7 lah. Kat kereta Alphard dia. So jom kita tengok dia punya AC macam mana. Okay. So ni lah Mercedes M7. 8GB RAM, 256GB memori lah. So ni dia boleh, dia sama je Android player semua. Cuma benda ni yang best dia punya 360 view lah. Untuk 360 view dia, kita tekan ni ya, dia keluar. So kita tengok dia punya recording mode dia, yang paling penting. Abang ni, ni recording mode dia. Kita boleh tengok dia punya kecerahan tu macam mana. Ni kita tengok di play balik yang lama punya video. Cun-cun lah, nampak jelas lah. Disebabkan memori chipset dekat dalam Android player tu, dia jadi jelas lah. Wow. Kira abang ni awal-awal nak pasang dashcam, lepas tu kami suruh terus dia pasang Android player ni. Peringam. Lepas tu awal-awal dia tak mau pasang roof monitor, dia tak mau hidupkan. So kita hidupkan jugalah kat dia. So abang ni dah tambah duit sikit lah. Roof monitor ni dia boleh dua function lah. Contoh kalau kita nak tengok belakang YouTube, depan nak tengok map, boleh. Kita tekan yang benda ni je. Okay, so belakang keluar YouTube, depan kita boleh tengok Google Map ataupun Waze lah. Siapa-siapa yang berminat untuk nak buat pasangan macam ni dekat Alphard Airfryer, boleh roger. Harga kalau siap pemasangan dalam 2,800 saja kalau macam ni punya set lah. So apa-apa kasih roger. Assalamualaikum.